Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Sabtu, dah malam pun, dah nak masuk tengah malam. Hari ni macam-macam cerita keluar. Dan akhir-akhir ni memang cerita pasal politik. Macam-macam cerita politik lah. Macam-macam rumus kita dengar. Tapi yang paling aku sedih sebenarnya tentang Tan Sri lah. Aku nak cakap pada rakyat Malaysia, sebelum mengecam tu, kita kena belajar jadi manusia yang tahu berterima kasih. Yang senang jadi seorang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Yang sanggup berhadapan, ni lah kisah-kisah dia, aku cerita sikit. Aku kasih remind sikit lah pada rakyat Malaysia mungkin lupa. Betapa dia pernah berhadapan dengan, dia sanggup berhadapan dengan tindakan dipecat kerana menyuarakan tentang YMDB. YMDB ni adalah satu kisah yang pernah mencalahkan imej negara dulu. Kalau siapa pernah dengar lah. Lagi cerita tentang masa kita jadi kerajaan sekejap. Maksudnya ketika itu bersatu, berada dalam kerajaan di bawah Haji Perikatan Nasional. Pakatan Harapan, maafkan saya. Okey, Tan Sri buat keputusan yang susah sebenarnya. Tarik handbrake untuk tidak bekerjasama dengan PH. Tapi orang kecam, orang kata langkah syaitan. Tapi orang tahu tak apa yang sedang berlaku. Sedangkan Tan Sri tak sanggup lagi lihat kerosakan demi kerosakan sedang berlaku. Dengan cara apa untuk hentikan kerosakan itu? Tarik handbrake, kerajaan tidak lagi berkuasa ketika itu. Kerajaan masa itulah, kalau siapa masih ingat. Dan ketika Abah, kita bagi Tan Sri Muhyiddin sebagai Abah lah, pegang jawatan Perdana Menteri ketika pandemik COVID, rumah-rumah di dalam Malaysia ada makanan di atas meja. Itu memang hasrat Tan Sri masa tu. Berapa ramai dapat bakul makanan? Mudah ke untuk kita edarkan akikan? Rasanya sepanjang Malaysia merdeka, susah nak dapat makanan seperti itu. Hampir semua rumah dapat, insyaAllah. Atau semua rumah dapat, insyaAllah. Saya yakin. Tapi orang tak ingat, orang tak. Ini saya cakap kena berterima kasih. Ada orang kata, memanglah mungkin duit Tan Sri pun, memang duit Tan Sri lebih mudah ke nak menagihkan tu. Ingat senang. Dan menjadi seorang yang adil. Dan ketika selepas itu, Tan Sri sanggup lepaskan jawatan, serah kepada pula jawatan PM kepada BN demi menyelamatkan kerajaan yang dikuasai oleh pemimpin-pemimpin Melayu dan Bermuda, walaupun BN lah yang buat SD untuk menarik balik sokongan kepadanya sebagai PM ke-8. Kemudian Tan Sri sanggup menolak kerjasama bersama dengan PH dan DAP untuk menubuhkan kerajaan ketika PRU ke-15. So dari mana ceritanya datang Tan Sri nak berkolaborasi bersama dengan DAP, PH ketika ini? Di mana ceritanya? Sedangkan Tan Sri menolak jawatan tersebut. Boleh fikirkan tak? Dan lagi satu, yang terakhir, sebagai antara pengasas, Tan Sri sanggup lepaskan jawatan sebagai pengerusi PN demi menyelamatkan penghubungan dengan PAS dan Bersatu. Tapi hari ini, apa yang kita nampak dan apa yang kita lihat? Orang masih dengar cerita-cerita yang teruk tentang Tan Sri, tapi orang ni patut boleh berfikir, bukan mudah menjadi seorang Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kepada rakyat Malaysia, belajarlah berterima kasih. Belajarlah berterima kasih. Kita fikir yang baik-baik, kita kata yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Itu semua doa dan semua itu akan berbalik kepada kita semula. Kita mahukan negara Malaysia yang aman, Persatuan Melayu yang semakin kuat, agama Islam yang makin kuat. Jadi segala-galanya kita kena bersatu hati, bersangka yang baik-baik. Ingatlah, fikir yang baik-baik, kata yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Okey? Bye. Assalamualaikum.